الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada muka surat 210 dengan yang 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya dia sungguh-sungguh benar membenarkan Tuhan dan junjungan, tentu sekali dia menurut serta patuh taat kepada kewajipannya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasul wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Suratul Anfal, surah yang ke-8 pada ayat 27, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Amanah Allah dan amanah Rasul, sebagaimana disebut dalam pernyataan ini, kita adalah wajib patuh taat pada kewajipan-kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kemudian ada pula amanah di antara kita. Mungkin orang bagi simpan harta, suruh pegang barang, itu mengenai amanah. Rahsia, kena amanah dan sebagainya. Jadi dia kata lagi di sini, tentu sekali dia akan berdaya upaya mencegah, menahan nafsu-nafsu jahatnya, menahan nafsu-nafsu jahatnya bergelora melewati batas. Inilah manusia-manusia. Kalau yang baik, yang beriman, dia jaga, dia kontrol. Bagaimana hadis yang kita baca mungkin mula lepas, riwayat Al-Hakim, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, yang bermaksud tidak beriman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya tunduk kepada ajaran yang aku bawa. Kalau hawa nafsu kita ni ada lagi benda-benda yang tak suka, ajaran yang dibawa oleh Nabi bermakna kita ni tak beriman. Membenci sunnah Nabi, Nabi tak mengaku umat. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Hadis Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari kalanganku. Sebab tu hawa nafsu kita ni, bukan semua ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi itu kita suka. Tapi kalau tak suka, duduk diam. Jangan cakap lebih kurang. Apatah lagi menghina Rasulullah. Qul adillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat 65 dan 66 surah ke-9 At-Taubah. Siapa yang mempersendakan Allah, ayat-ayat Allah dan Nabi Muhammad SAW dalam ayat ini jelas, Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa mereka kerana mereka telah menjadi kafir setelah beriman. Ini perkara-perkara yang perlu kita fahami, kontrol. Bukan untuk tuan-tuan, termasuk saya juga, kita perlu mengekang kehendak hawa nafsu sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa taat, menunaikan kewajipan yang telah difardukan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sekali membenci. Jangan benci. Benci Nabi tak mengaku umat. Kalau kita tengok dalam jilid pertama, jilid pertama Mustika Hadis,
Kira benda kecil lah, kerak kuku. Kalau mempersenang kerak kuku pun boleh batal Islam dan iman, apatah lagi kalau kita mempersenang-senangkan benda-benda besar. Benda kecil pun boleh terkeluar daripada Islam. Bagaimana kita kata tak sesuai dengan Islam ni, yang zaman kita tak boleh, video pun cukup dah boleh jadi bahan bukti. Habis mufti-mufti pun naik ni, ada mufti cakap macam ni, ada mufti cakap macam ni. Tiba-tiba mufti Pasir Berdengung pula yang bagus, mufti Perak. Dia kata tak perlu bersumpah, ayat Quran jelas. Isu ni ialah qazaf, qazaf yang mendakwa kena bawa 4 saksi. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Surah ke-24, nama surah An-Nur, ayat yang keempat. Dan orang-orang yang mendakwa, orang putih kata qazaf ni slander, macam fitnah, dia mendakwa seseorang tanpa bukti. Jadi ini ayat dia kena bawa 4 saksi yang melihat peristiwa tersebut. Video tak boleh sebab dia adalah benda mati. Ulama dah bahas dah. Jadi ada juga lawyer tak takut lawyer betul kan lawyer buruk kan. Dia kata sudah cukup, sudah memadai. Ada yang suruh Anwar Ibrahim sumpah untuk membersihkan namanya. Jadi kalau dia tak sumpah, mana dia buat lah. Tengok kan. Mubahalah tak ada kena mengena. Mubahalah surah ketiga ayat 61 Ali Imran. Kena pergi tengok. Tak ada kena mengena. Yang ni qazaf, clear cut, cukup jelas. 4 saksi. Kegagalan bawa saksi berapa? 80. Al-bayyina 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadis Bukhari dan Al-Baihaqi. Orang yang mendakwa kena bawa keterangan yang didakwa bersumpah. Lah nak sumpah belum dibuktikan lagi, tak ada saksi. Saksi pula kena tengok pula. Kalau jenis rahim tanbici dia ada kecerat. Orang semua yang serih muka dia sikit. Orang yang dia sendiri terlibat, dia pun juga pernah didakwa dengan bermacam-macam isu. Orang fasik ni mana boleh. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-Hujurat surah ke-49 ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya rahim tanbici bawa berita, maka telitilah kebenaran berita tersebut. Bukan diterima ni tu. Kalau orang fasik bawa berita. Jadi kita ni jaga. Ini semua hawa nafsu namanya kerja. Kerana nak mengekalkan kekuasaan, tergamak memfitnah. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamanu buhtanan wa ithman mubina. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 58. Lagi satu ayat di antaranya yang bermaksud dan orang-orang yang menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkara yang mereka tidak lakukan. Aja syok cerita kau orang. Fitnah, cipulan berzina. Keluar pula bahagian kedua bohong ni. Tu dia. Dia ada bahagian pertama, bahagian kedua. Tak logik tuan-tuan. Mereka tuduh Anwar Ibrahim sebagai pelaku seks, punya biadab, punya kuajak UMNO ni tak ada lah. Minta maaf lah. Sahabat tak ada sebut nama dia, sebut nama dia. Hampa tak takut kan ayat ni? Faqad istamalu buhtanan. Maka mereka menanggung kebohongan wa isman mubina dan dosa yang nyata. Mereka menyebut sesuatu perkara yang cipulan tidak lakukan. Mereka telah menyakiti hati dia. Mereka menanggung kebohongan dan dosa yang nyata, kata Allah. Dosa tak buat lah, bukan ada faedah apa.
Mereka mendakwa berzina pada 21 Februari kot. Kawan yang dalam video tu rambut pendek kan. Esok 22 hari bulan Anwar Ibrahim tinggal mati ke mahkamah rambut panjang. Takkan dalam sehari rambut boleh tumbuh begitu sah kan. Dia lah dalam sehari air. Kalau kata pendek macam ni lah kan. Kemarin buntit Toto hari ni panjang, cuma panggil gila lagi. Hampa nak bohong ni lah kata tuan-tuan. InsyaAllah perkara-perkara macam ni akan makan tuan dia sendiri. Lepas tu sembang apa, Cina tak mau dah kat MTA gerakan, orang tolak lah. Kalau tak salah saya kan, 90 kursi dun yang dipertanding oleh MCA dalam 2008 menang 31 kerusi ya. 40 parlimen dapat 15. Sampai dia dah nak merajuk lah. Yang tu betul, kaki prek, cua solid kan. Dia merajuk lah. Kalau kali ni Cina tak mau, undi pun tak mau sampai sana. Memang tak mau dah, tak mau. Tambah timbul pula macam ni. Orang Cina, orang India tuan tak percaya. Saya bila beli sahabat, saya testnya ke orang beli sahabat. Lu percaya kan ni? Okey, ini cerita prank. Ada lah. Gila mana ada orang mau buat ni macam. Yang buat pun cua solid ni dia kata. Tu dia. Dia pula pun kata macam tu pula. Mana? Dia kata mana Anwar Ibrahim mau bikin tu macam. Berhentilah. Ni kerja hawa nafsu. Baik. Kata sikit dah orang yang banyak-banyak orang meluat kan. Baik. Jadi maknanya dia kata tentu sekali dia akan berdaya upaya mencegah, menahan nafsu jahatnya bergelora melewati batas. Jadi tidak melampaui batas ketentuan Allah. Dia kontrol. Dia tak buat benda-benda yang Allah tak redha kan, tak suka. Kita baca ni bukan untuk orang, untuk kita sama. Kita pun kena kontrol. Hawa nafsu kalau tidak dikekang, tidak dibendung, dia akan membawa pada yang buruk pada kita. Sebab tu hadis saya baca tadi Al-Hakim tu, selama mana hawa nafsu kita tidak tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi, menandakan kita tidak beriman. Ulama mensyarahkan hadis ini, siapa-siapa yang tunduk kepada hawa nafsu, bertuhankan kepada hawa nafsu, dia pasti akan binasa. Yang kita sebut banyak kali dah. Baik. Tentu sekali, ni baru kita sambung. Tentu sekali dia berlaku keadilan di dalam serba-serbi. Dia bahasa dia lah. Dia tentu sekali dia berlaku keadilan. Orang berlaku adil kan. Nak malah kita tak komen lah kan. Dia pakarang juga kita pun tak ada. Kita tolong baca ya. Maknanya kita buat dalam masa muda. Kalau dia betul-betul orang beriman, sudah tentu dia akan berlaku adil dalam serba-serbi. Itu hari Jumaat. Orang perempuan tak main khutbah Jumaat. Suratul Nahli surah ke-16 pada ayat 90. Ini perintah Allah. Ada dua perintah Allah, ada beberapa larangan Allah, dua ke tiga. Kita dengar. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Tiap hari Jumaat. Itu yang penutup lah tu. Kan? Kalau dengar innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, tu hadis dah khutbah. Masa tu baru orang ramai main masjid. Afra semua. Tu nak dengar apa dah? Surah ke-16 ayat 90 sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu supaya berlaku adil. Yang kedua, buat kebaikan. Ingat kebaikan ni tuan-tuan tak kira terhadap siapa. Sedekah ni kepada orang bukan Islam pun dapat ganjaran pahala. Tambahlah kalau sedekah pula dekat Tahfiz Mutmainah.
Kan? Jadi dia abang kelompok kena faham tu. Projek sedang berjalan. Kan? Kalau bulan lepas dia kata kami masih memerlukan 300,000. Setelah balik daripada Kuala Lumpur pergi 10 hari, sekarang saya hanya memerlukan 200,000 sahaja. Alhamdulillah lah. Kan? Jadi kat masjid pun bagi gerak. Kat masjid bagi 50. Kat kami semua tempat inap 100. Macam tu. Kan? Jadi cepat sikit projek habis. Kami masih memerlukan 200,000 ringgit. Kan? Tapi 12 hari timur ni, alhamdulillah lah rezeki tu kan lah. Tuhan bagi. Kalau orang tak kenal, orang tak bagi banyak ni tu kan. Pasal berkenan tu. Kan? Jadi makna di Kuala Lumpur ni, kalau kena gaya, kan? Mesti murah. Kan? Bukan semua tempat je. Dia ada tempat-tempat tertentu. Baik. Jadi maknanya di sini, Allah memerintahkan berlaku adil, berbuat baik. Kalau dia betul beriman, dia kata tentu sekali dia berlaku keadilan di dalam serba-serbi. Apa yang dia buat, dia tetap menegakkan keadilan. Allah kata, Allah memerintahkan kamu berlaku adil, buat kebaikan, tolong kaum kerabat. Kita nak tolong keluarga terdekat terlebih dahulu. Itu yang dianjurkan oleh Islam. Kemudian 3 Allah larang. Wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi. Jangan buat kerja keji. Jangan buat kerja mungkar. Yang ketiga, jangan melakukan kezaliman. Lawan kepada adil. Zalim. Ini zalim. Belum apa-apa lagi nama Anwar Ibrahim yang dijajah, yang ditulis begitu biadab sekali. Teruk semua depan ini. Saya punya ramalan nampak memang tepat. Saya kata dulu, bila Pak Dah turun naik ngaji, lagi teruk pada Padang, lagi teruk pada Madin. Memang betul. Lagi teruk. Tunggulah. Walaupun dia tak tangkap orang ISA, tapi dia buat cara lain. Kan? Kita semua dah lihat. Tak heran juga, tak setuju juga kalau satu hari dia menggunakan asal ISA juga. Bila Allah yarham Osama Ladin yang didakwa telah dibunuh, yang jadi tanda tanya tu, pasal apa mereka ke bumi dia dalam laut. Maka Najib kata, kita Islam tidak mengajar sebagaimana apa yang diperjuangkan oleh Osama Ladin. Sepupu dia pula kata, seorang menyempurna tu sikit, Hishamuddin rahimahullah. Dia kata dunia ni akan kembali aman dengan kematian Osama Ladin. Dan tak boleh cerita dunia. Malaysia pun tuan-tuan aman sekiranya UMNO Barisan Nasional tak ada di atas muka bumi Malaysia. Apa setuju ke tak? Jadi pilihan raya ni kek UMNO Barisan Nasional. Hak dia buat haru biru ni ada kita lah UMNO Barisan Nasional. Bukan ada orang lain lah. Cuma hanya nak buat kerana mufti-mufti tak berani nak cakap. Inilah satu yang merugikan umat Islam. Bila tak ada ulama yang berani menegakkan keadilan. Kalau kita baca hadis ni, depa kata sikit-sikit baca hadis tu. Afdalul jihad afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair wa malam hidup sangkut no. Jin kacau lah. Jin UMNO orang kan ni lepas aku ni. Seutama-utama jihad atau jihad yang paling utama ialah berkata perkataan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Jair, dia tak guna zalim. Jair ni lebih zalim pada zalim. Paling tahu. Tapi bila kita kata dia pasti sikit bawa dia itu. Hadis ni ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin dikarang oleh Imam Nawawi. Kita berapa kitab sekarang. Cakap sikit, ini satu kezaliman, belum apa-apa lagi. Kamu dah menuduh sipulan-sipulan terlibat, hina pula Osama Ladin. Tak tahulah sama ada beliau betul dibunuh atau tidak. Tapi kalau itu akibat tu macam itulah. Beliau rupanya bersembunyi di Islamabad.
sebuah rumah yang nilai 1 juta, siap dengan dia panggil barbed wire tu, macam-macam lah kita baca. Dengan bangganya Osama, bukan Osama, apa nama, Obama, kat dekat lah. Obama tu kapiak dulu kan. Dia bila tentera dia berjaya, kononnya menamatkan riwayat Osama, dia pun telefon kat George Bush. Dia kata, Bush pelak, dia kata. Dia tahu boleh arang dia dah, kami dah lenyap dah Osama Ladin daripada muka bumi. Sebab Bush ni yang betul-betul yang nak cari dengan ni. Lepas bangga. Macam dulu juga, apabila seorang Yahudi yang diupah membunuh Hasan al-Banna, Syahid Hasan al-Banna. Lagi kita baca sejarah, bila dia dibunuh, gereja-gereja di Amerika apa semua tu bunyi loceng frontal daripada ingat nak sembahyang maghrib apa kan. Saya baca satu musana, masa tu Syed Qutb katanya di sana, dia tanya apa yang berlaku, sonoknya nampak Hasan al-Banna telah mati ditembak. Ini contoh Yahudi ni. Jagalah. Kristian kita kedaskan lebih baik daripada Yahudi. Kena tengok Al-Ma'idah ayat 82. Kristian lebih baik pada Yahudi. Sebab tu ramai padri-padri yang memeluk agama Islam. Ramai orang Kristian boleh menerima agama Islam. Di antara orang Kristian yang puji Islam, nama dia Gladstone, Menteri Luar Britain pada satu ketika dulu. Dia masuk ke dalam parlimen dengan membawa senaskah Al-Quran. Dia pegang Al-Quran, dia kata, as long as the Muslims hold this book, dia kata, we will not be able to defeat them. Selama mana orang Islam berpegang teguh dengan ajaran yang terkandung dalam kitab ini, dalam buku ini, selama itulah kita tak akan mampu mengalahkan mereka. Tengok tuan-tuan, orang yang bernama Gladstone, orang kafir, dia begitu yakin. Begitu juga dengan Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte lah berkata, only correct teaching can bring peace and harmony to mankind. Dia kata hanya ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran sahajalah yang mampu membawa keamanan dan keharmonian hidup untuk manusia seluruhnya. Napoleon Bonaparte. Kita yang bernama Ahmad, nama Muhammad, tak yakin dengan Quran. Ada seorang lagi, dia ni lagi hebat, nama dia Mahatma Gandhi. Pasal dia senantiasa pakai kain ihram. Dia kata the Holy Quran, dia kata apa nama, is for the whole of mankind, not just Muslim. Itu dia puji. Dia cerita dia belajar semua agama termasuk Islam, dan dia percaya, dan hanya dia kata Quran ini kebaikannya untuk semua umat manusia, bukan orang Islam saja. Malah tuan-tuan, ya, bila kita orang Islam baca Quran, tilawatul Quran bulan Ramadan, tapi kita tidak meyakini keadilan dan kebaikan undang-undang Allah yang terkandung dalam Quran. Kita lah di antaranya, ya? Kerana kita tidak menegakkan keadilan. Allah suruh berlaku adil. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. An-Nisa 58. Apabila kamu menghukum manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Bila kita nak laksana undang-undang hudud, nak potong tangan orang mencuri, orang Islam mereka kata tak boleh zalim. Ada tak tuan-tuan orang cakap macam tu? Berani kata undang-undang Islam zalim. Yang zalim ni macam ni. Jalil curi barang saya,
Kedua-dua kali dihadapkan ke mahkamah. Dia curi barang saya. Hakim buat keputusan yang bersalah dan dipenjarakan ialah saya. Yang tu boleh tak? Tak. Dia curi barang aku duduk dalam. Takkan Islam nak buat macam tu. Islam dalam undang-undang potong tangan, sabit kesalahan, kita potong tangan, selesai masalah tuan-tuan. Dengan undang-undang ciptaan manusia, masalah tak selesai. Contoh, Jalil didapati bersalah kerana mencuri. Undang-undang ciptaan manusia, hakim buat keputusan 3 tahun penjara. Dah lah dia curi barang orang habis lingkup guna kena masuk penjara 3 tahun. Ingat selama tempoh 3 tahun dalam penjara, bagi dia mesti ke darah lah. Cari peruntukan. Kalau badannya mau 15 ringgit, aku mungkin 10 pasal badan kecil. Yang sama dia makan dalam penjara bukan kerajaan, rakyat. Tengok ni undang-undang ciptaan manusia, tak selesai masalah. Dah lah dia buat macam-macam jenayah, mencuri. Dia masuk penjara, kita pula sara pula kehidupan dia dalam penjara. Sehari 3 kali makan. Kalau sehari 10 ringgit, sebulan 300, setahun 3,600, 3 tahun 10,800. Kalau kena undang-undang Islam yang namanya hudud, modal kita tak sampai 10,800. Beli sebilah kapak 25 ringgit, boh tangan dia, selesai masalah. So dia balik. Tuan-tuan, ni makcik yang faham dah ni. Inilah keadilan dan kebaikan undang-undang Islam. Kita tak mahu undang-undang Islam. Boleh potong tangan orang. Hampa duk boleh hina Tuhan ni. Ingat Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan an-nas dhuyufur rahman fil ardi. Manusia ini adalah tetamu Allah di muka bumi. Ingat Nabi bersabda awal malam ni, berhenti awal dah malam ni. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Jadikanlah diri kamu dengan dunia umpama orang yang berdagang atau orang yang di dalam perjalanan. Maknanya hadis sahih ini menyatakan riwayat Imam Bukhari, jangan terlalu ghairah dengan dunia. Dunia ni sementara saja untuk kita. Yang kita ni kata Imam Al-Ghazali adalah tetamu Allah. Macam saya lah di rumah Jalil pula. Kita pergi rumah orang pun dia ada adab-adab. Buka kitab dia Abu Salihin. Bukan bagi orang tu terus lapak masuk, tak boleh. Tak Nabi Jalil tu pakai surat pendek kah? Ya tak? Bila kita bagi salah, dia canlah dia nak prepare. Taruh jubah buat warak kan? Ya tak? 3 kali lah Nabi ajar. Assalamualaikum. Kalau 3 kali tu rumah tak jawab, tersebut sebiang Imam Abu tadi. Orang tidur, kau letih, kau ada masalah. Minta bagi salam muka pintu depan, berang sampai ke belakang, tutup laku belakang apa. Ni adab tetamu. Kalau tuan rumah tu menyau, dia kata sila masuk ustaz, kita masuk. Kalau dia tak bagi duduk atas kerusi set, jangan duduk. Dia tak duduk di bawah kan? Kena duduk di bawah. Rumah dia. Faham tak? Ni kita duduk ni di bumi Allah ni. Pasal apa tak ikut undang-undang peraturannya? Kita tetamu dia. Oi, rumah orang pandai lah. Pergi rumah orang nak kentut. Punya tahan tak kedut muka. Jangan duduk lepas, tak tahu lah. Balik rumah orang lepas pergi jadi gempa bumi. Tak apa. Aku Jalil pun keluar lah hidangan. Allah. Seleranya. Jaya nak makan, Jalil kita minta maaf Ustaz. Ambil bau saja. Saya kata macam sidik tiga raja. Rumah dia. Dia bawa keluar. Allah Jalil orang nak jamu aku macam ni. Satu pun tak selera. Tak boleh komplain. Kita ketamu. Ni, kita duduk di bumi Allah. Hak duduk celupar mulut, capai mulut, kata undang-undang Islam zalim.
undang-undang Islam ketinggalan zaman, tak sesuai. Kalau ikut cara Islam tadi tentang pencuri selesai masalah, tu kita tak bicara lagi perompak. Bagaimana untuk menangani perompak-perompak mengikut kaedah undang-undang Allah. Selesai. Yang terkini kita baca baru-baru ni dan sebulan yang lalu, kerajaan sekarang nak mengasingkan banduan-banduan yang nak keluar dengan yang baru masuk. Tak mau bagi duit sekali. Nak keluar daripada duit sama-sama mereka. Bahaya. Nampak tak? Nanti mereka cerita pengalaman mereka. Mereka ajak pula benda-benda jahat. Mereka tahu kembali pada undang-undang Allah. Potong tangan model kapak RM25 lah. Kalau kata buang kapak kan, ya lah, RM25. Dia duduk dalam penjara 3 tahun, 10,800. Rakyat yang salah Pak Haji Samad, bukan saja UMNO Barisan Nasional. Ada satu video debat yang berhormat Khalid Samad dengan Datuk Aziz yang baling tu. Kan? Datuk Aziz tu, itu seorang lagi perkasa. Lah tak perkasa lah, apa ni perkasam lah. Kan? Jadi pakat sama-sama duk tegak lah. Duk hentam Khalid Samad ni tak kira lah. Macam-macam lah. Ya lah. Hujah ni lah. Pasti yang seorang profesor yang si UMNO Ceroy, dia kata ni macam profesor ni kata. Sepatutnya ucap terima kasih kepada kajian UMNO Barisan Nasional. Dia melanjutkan belajar di luar negara kerana UMNO dan Barisan Nasional. Profesor itu kata, saya nak membetulkan kenyataan Datuk, tak betul. Yang duk sara tu kerajaan, bukan UMNO Barisan Nasional, menggunakan wang rakyat padan muka dia. Kita ni tak sedih. Ni banduan-banduan tak penjenayah yang duk ada dalam penjara, kita duk pergi makan untuk muka UMNO Barisan Nasional. Kalau ikut kaedah undang-undang Allah, undang-undang Nabi, undang-undang Islam yang namanya hudud, selesai. Betul tak? Dia nak potong, bukan potong kapak dak lah. Kena baca. Dia bubur minyak tanah bagi panas tangan. Sebab dia takut darah keluar banyak. Bila panas akan korang keluar. Kita tak, bukan nak bila mati, tapi nak ajak. Dah kudung kau ni, tinggal kau ni. Esok buatlah boh bulan ni, nak curi pon. Nak curi dengan kaki, ada orang curi dengan kaki. Penuh-penuh lah. Jangan berada. Jangan cakap pelik-pelik. Kita ni nak tetamu Allah. Penuh ke Pak Haji Samad terlintas di hati? Pak Haji Samad hidup lagi lama daripada saya. Selama dulu masa kita waktu kecil-kecil, tuan-tuan dan perempuan, kita tak pernah dengar pun jenayah yang begitu hebat berlaku seperti hari ini. Kita digemparkan mula-mula dengan kematian Datuk Mazlan yang dicincang 18. Cincang 18. Ayam pun orang kerat 12. Mana? Satu Malaysia heboh. Ish, zalimnya apa punya jenayah ni. Inilah balasan Allah. Kita ingat yang tu terhebat. Ada lagi hebat. Dia berbom terus. Sampai berkecai. So dia bunyi pula Allah Akbar. Hilang tak berapa lama. Didakwa. Dirogol. Dibunuh, kemudian dibakar, sabu dibuang, tuan-tuan. Ni lepas ni apa pula jadi? Silat lepas ni saya tak tahu lah. Dia cincang 18, dia blender lah. Lepas tu dia buat burger. Siapa dia kena blender? Syarilung. Burger Israel Syarilung, mampu. Ni nak cerita, awak tegak sangat. Awak tak mau melaksanakan undang-undang Allah ni pasal apa? Pasal tak ada undang-undang Allah ni yang jadi Kak Nur Ibrahim macam ni. Kan? Undang-undang Islam ni adil. Satu kisah, satu riwayat yang menyebut Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang dihadapkan ke mahkamah. Hakim namanya Syuraih. Dan dalam satu kes di mana dia mendakwa seorang Yahudi mencuri baju besi dia dalam peperangan Jamal. Jadi kedua-dua dihadapkan ke mahkamah. Banyak riwayat. Salah satu riwayat menyatakan bila mula-mula
Hakim panggil dia punya Khalifah Ali. Jadi Ali kata jangan panggil Khalifah. Aku lah ni duduk dalam mahkamah sama yang seperti orang lain, rakyat biasa. Oh, syok lah hakim tu dapat laluan macam ni. Dia pun panggil Ali. Apa bukti yang menyatakan baju besi kamu dicuri oleh Yahudi ini? Yahudi itu ada. Sebagian riwayat kata dia tak ada bukti, tapi dia yakin itu baju besi dia. Macam beg ni lah kan. Saya tuduh Jalil curi, tak ada lagi kan. Nampak macam saya punya. Hakim kata macam ni punya beg tak banyak di Kamdah kan. Oleh kerana Sayyidina Ali tak mampu bawa bukti, saksi, keterangan, buang kes. Tengok tuan-tuan, Islam peace. Islam mementingkan keadilan dan kebenaran. Kalaulah Nabi ajak berjuang atas nama bangsa, syurah sah masuk belah Ali, orang Arab, orang Islam tak? Nampak tak? Yang tu Yahudi, bukan Islam. Tapi kerana Nabi tak pernah ajak berjuang atas nama bangsa, dia macam perkataan ni, satu Malaysia, satu bumi tak dah kan. Aku ingat Ibrahim Ali tu nak gila orang tu tuan-tuan. Aku rasa tak lama lagi tak hadis-hadis tu berjuang atas nama Melayu. Bacalah hadis apa pun tak mau. Laisa minna man da'a ila asabiyyah, wa laisa minna man qatala asabiyyah, wa laisa minna man mata ala asabiyyah. Mal asabiyyah ya Rasulullah. Al-asabiyyatu an tu'ina qaumaka 'ala zulmi. Riwayat Imam Muslim dan yang lain-lainnya. Nabi tak mengaku 3 golongan ini bukan umatku yang mengajak pada asabiyyah, yang berjuang atas asabiyyah, yang mati memperjuangkan asabiyyah. Nabi ditanya asabiyyah itu apa benda? Kalau orang KL apa benda? Asabiyyah itu kamu tolong kaum kamu, bangsa kamu di atas dasar kezaliman. Karena dia nama Ali, dia Arab, dia Islam, dia khalifah, kamu memihak pada dia walaupun dia tak ada bukti. Itu asabiyyah. Nabi tak mengaku mat. Karena yang ni Yahudi kafir. Bila buang kes, Yahudi mai bagi balik, memang betul aku yang mencuri baju besi. Terus dia mengucap 2 kalimah syahadah. Yahudi itu tambah lagi tuan-tuan, Ali, aku kagum dengan pemerintahan kamu. Karena khalifah pun boleh kalah dalam kes seperti ini. Dia kata kalau di Malaysia khalifah dia mesti menang. Dia kan tu. Akhirnya karena keadilan undang-undang Islam yang tidak mengira siapa kamu. Hadis Bukhari muttafaqun alaih. Tuan-tuan cari bab ke-350 kitab Riyadhus Salihin. Ada sebuah dia saya tak pernah ingat, matan dia lebih kurang macam ni. Sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kamu, inna ahlakal min qablikum, inna ahlakal ladina min qablikum. Sesungguhnya yang membinasakan satu kaum sebelum kamu ataupun kaum sebelum kamu adalah kerana apabila yang melakukan jenayah itu orang-orang atasan, dibiarkan begitu sahaja. Tetapi apabila yang melakukan jenayah itu orang yang dhaif, tindakan undang-undang diambil ke atasnya. Nampak? Macam Malaysia berani tangkap ikan-ikan besar kecil, hak besar dia kan. Lah ni bangunan di Malaysia yang paling tak selamat ialah bangunan SPRM. Hampa jangan duk pergi lah tak tahu lah, tergeleceh jatuh bangunan tu. 2 orang dah jatuh kan, jangan duk pergi kan. Kalau nak soal siasat pun minta bangunan lain lah kan. Jangan duk pergi situ. Mereka berani cari ikan-ikan kecil yang Nabi sebut semua berlaku. Dan Nabi bersumpah lah,
Waimullah tu, demi Allah, kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Maksudnya, inilah keadilan undang-undang Islam. Dia tak kira siapa kamu sabit kesalahan, kamu akan dihukum. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ini sekali lagi, dia sebut, tentu sekali dia berlaku keadilan di dalam serba-serbi. Apa dia adil? Apa makna adil? Adil maknanya meletakkan sesuatu kena pada tempat. Contoh yang dikatakan adil itu ialah memberi hak kepada yang berhak menerima. Memberi hak kepada yang berhak menerima, itu adil. Dia tembak orang permohonan minta bantuan, cek kamu Syahril Long, kerjaan pendakwa ataupun dalam kurungan kerja sendiri. Tengok nama Syahril Long, ada apa? Walaupun syarat-syarat kita cukup, dia tak bagi, itu zalim. Ni yang Allah dah buat. Dia saja melambat-lambatkan. Orang panggil apa? Capitation grant per kapita, khususnya pada negeri-negeri yang dikuasai oleh Pakatan Rakyat. Kelantan nanti dapat hujung-hujung tahun mungkin 20 juta pun, mengikut bilangan jumlah penduduk. Dia panggil grant per kapita. Ini termasuk dalam lembaga persekutuan. Jadi kerajaan persekutuan dia kena bagi, tapi dia bagi hujung-hujung tahun. Negeri yang dia perintah, orang itu dapat dah. Dia boleh bergerak tu. Kita dah lah limited resources. Makna kita punya punca ni terhad, pendapatan kita terhad. Yang itulah nak bantu, tapi dia bagi lambat. Patutnya Kelantan dapat minyak royalty, dia tak bagi. Dah dia bagi berhenti. Macam Terengganu, Padang, Muka sampai hari ni tak dapat. Inilah zalim. Islam kata adil itu memberi hak kepada yang berhak menerima. Tak kira India ke, Cina ke, Melayu PAS ke, Melayu UMNO. Ni muka tak malu, nak ajak main duduk dengan dia, bengong. La yudzabul mu'min min juhrin wahidin marratain. Hadis riwayat Bukhari. Orang beriman tak akan disengat 2 kali daripada satu lubang. Tak tahu lah, saya dengar anak saya abang dia heboh. Dr. Juanda kata, dia kata siapa yang menghalang menghalang apa ni, penyatuan di antara UMNO dan Barisan Nasional, orang tu adalah pengkhianat. Cuba ambil kata kat Ni Aziz. Ni Aziz di antara yang tak mau. Aziz ni nak tak mau nak Bukhari. Once bitten, twice shy. Kata Inggeris. Hadis lah sebenarnya. La yuzdahul mu'min min juhrin wahidin marratain. Mak salih semua ambil daripada sini. Orang beriman tak akan disengat 2 kali daripada satu lubang. Kita pernah menyertai UMNO, Barisan Nasional. Pernah belum kan? Tahun bila? Tahun 74. Masa tu aku bengong politik ni, aku tak kerti apa ni. Saya mula faham politik Islam tahun 85. Anak 15 baru 26 tahun. Tapi alhamdulillah tak pernah jadi ahli UMNO. Dan insyaAllah tak akan jadi. Sebelum saya lupa, yang belum mendaftar, sila daftar. Yang raya tak ada marah. Jadi saya tengok dalam internet, kok lah, hilang nama saya Pak Haji Samad. Dia hantar Pino mengundi di Pakistan kan. Dia penuh aku kan. Cek masih kekal. Isteri saya kekal. Cek anak saya, ada apa dia dah layak dalam mengundi. Cek anak, nama dia keluar. Yang mana belum lagi mendaftar pi. Jangan duduk tunggu satu undi. Penting tuan-tuan. Dulu Cini kita pernah menang kan, berapa undi? Ingat saya ingat 5 undi tu menang. 5 undi tu macam mana tak menang 5 undi? Bini dia seorang kan, anak 3 orang, mak mentua orang 5 orang. Ni jangan duk kali nak esok hampa rugi duk renyeh semangat main masjid batu takbir, main bergegak sikit tu. Mai hari mengundi tak boleh mengundi. Ni pun pelak kan ni. Bukan orang sini, orang tempat lain lah. Kan? Tu cerita dia. Dah kita faham kena mengundi.
Ini kewajipan kita bersama. Wajib kena tukar kerajaan yang ada ni. Bukan sunat muakkad ni, wajib lah. Ya nah. Nampak kuih teruk lah tuan-tuan. Minyak hijau naik lagi ke tak? Betul? Ha? Naik lagi. Saya lama dah tak pakai. Saya duk pancut dengan tu dalam tu. Selesai masalah, tambah minyak gas sikit, tiap-tiap jalan laju. Ketua mereka ada formula baru. Kan? Naik 2 rupah. Siapa nak pakai minyak hijau lah, tak pakai lah. Kan? Mungkin kereta baru pakai. Kalau orang kaya pun dia terkejut ikat 2 kali jauh. Hari tu saya tengok orang Cina tu pakai smart, nak pergi kerja lah. Orang kabut. Bagi minyak hijau 50 ni. Ni cik cakap kita sudah naik 20 sen. Bila naik? Saya kata biasa lah. Apa dia? Barang naik. Bila naik? Baru naik. Berapa naik? Banyak naik. Saya kata okey balik wirid ini macam hari-hari. Saya kata inilah okey ini UMNO TN tak dipakai. Pilihan raya sekali lagi tukar ini kerajaan. Confirm kita tukar. Alamak, sok ada Cina di AD. Kalau Cina MTA muka lain tak tahu. Kalau kita cakap dulu nampak dia beruk ayah. Kan? Tu cerita dia. Saya pergi mana-mana saya kecil orang. Kan? Tengok ada isu apa-apa sikit. Beli sahabat. Bagi itu tak. Itu utusan Malaysia sama. Itu banyak muhung ya. Kan? Saya kata mana ada betul. Ni mau tengok ada Najib mati. Tak dapat mati mau tengok ya. Dia pun tengok dia satu macam. Saya tengok dia 2 macam. Kata Kak Noh jangan buka hati tuan-tuan dapat pahala. Ya sungguh. Pasal dia lah punca segala-galanya. Masyarakat berpecah, Islam dihina. Betul tak? Lah mereka gelabah bewak tuan-tuan. Mereka buat ramalan kedah mereka akan tawan semula. Selangor 50-50. Akhbar sebut. Sebenarnya mereka tahu tak boleh ti. Tambah lah tuan-tuan Selangor punya rancak lah masjid Pak Haji Samad. Ish. Khutbah Jumaat semua ada macam UMNO. Saya khutbah minggu lepas di Bandar Sangwe kali pertama. Saya tak tahu kan PA sistem dia tu memang hebat. Jadi saya main dekat nasi. Bila dekat begong awak. Saya kata cerah ya. Duk jauh tuan-tuan. Dengar sampai ke rumah Najib pun. Punya pemurung. Saya godam cukup. Tak pagi dah. Tak apa, walaupun sekali tak apa. Kan? Ramai lah. Dia depan Sawi Legun tu. Gambar singa tu. Betul singa besar depan tu lah. Tapi kalau kuliah maghrib subuh tak ada orang. Itu semua orang jenis korporat yang kuat lain tau. Kan? Tapi khutbah ramai. Saya bedak seorang tu. Kita kenal tuan-tuan. Muka UMNO ni Pak Haji Samad kita kenal. Bukan cakap muka. Allah yang ram Ustaz Bunyamin kata Taib UMNO pun kita bincang. Ya kita semua empat berak, orang UMNO berak. Kita boleh cakap ni Taib UMNO. Kan? Dia lah kata Allah yang ram. Allah kita tengok tau gelabah bewak. Kalau duk main jam tangan, bawa keluar jam tangan duk keledek tali ni, awak hang baru beli ke duk tengok. Tu tahu lah tu. Kan? Tak pergi duk main kolor baju, kan? Pegang ujung baju kepok mai. Lepas tu duk gigit jari, tak jari hilang. Di mana orang ni? Kan? Macam lah. Kalau orang kita Pak Haji Samad, dia ni hendak kita tengok. Punya syok ustaz duk godang. Kan? Pengalaman saya lah. Bulan ni lagi satu masjid baru di Puchong. Ni klip pertama je. Masjid 9A tuan-tuan. Besar semua. Saya pergi kuliah maghrib 3 bulan sudah. Maafkan orang kan. Mereka buat beno besar-besaran lah. Tapi takut satu lah sebab masjid tu duduk dalam tasik. Tenggelam nanya dengan aku kan mesti menang. Kan? Itu cerita dah. Baik. Jadi yang kata adil tu memberi hak kepada yang berhak menerima. Adil juga, ini katakan adil itu kata ulama, menempatkan orang yang layak di jawatan yang sesuai dengan kelayakannya. Itu adil. Sebab tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu walaupun dikecam karena yang memegang jawatan besar di bawah pemerintahan beliau adalah kroni-kroni beliau. Tapi kroni yang amanah, kroni yang beriman, kroni yang Nabi sebut
idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Nabi bersabda di Bukhari, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Ahli dia ialah orang yang ada ilmu, ada akhlak Islam, boleh dipercayai, amanah, jujur, dan ada kepakaran. Kita janganlah petikai Saidina Osman, kan? Itulah dia mati dibunuh. Katanya Ankara itulah ada golongan yang tidak senang di bawah pemerintah beliau sebab kaum keluarga dia banyak menyandang jawatan-jawatan yang besar. Tapi kita beranilah kata dia tak betul, sedangkan dia dijanji syurga. Memang dia tak maksum, dia tidak sempurna. Apa dia tak faham hadis ni? Makna adil, kita bagi satu jawatan sesuai dengan kelayakan seseorang. Kalau saya, orang kata lain ganilah Ustaz, mandangkan Pakatan Rakyat nak minta Ustaz jadi Menteri Kewangan, boleh ya? Aku mesti buat akaun. Contoh, kalau saya minta pun tak apa. Walaupun ada hadis kata kami tidak memberi jawatan kepada orang yang mintanya, tapi ulama bahas kecuali yang meminta orang yang ada kelayakan, ada ilmu dalam satu bidang macam saya ni. Contoh, saya pun betul nak ilmu buat akaun semua lah, tak larat. Pergi kat sahabat ni, dia kata Ustaz, saya buat yang ni betul, tapi yang ni tak betul. Macam mana lah? Makna tak betul ya? Yang ni betul, yang ni tak betul. Mana tak betul? Dia kata. Tadi lepas subuh dia pergi. Pukul 6 suku sampai 10 suku baru jumpa. Sebab dia buat cara dia lain sikit, kan? Dia tunjuk, baru tunjuk sikit, kan? Tapi oleh kerana kita ada pengalaman tu, kita tahu tak mana nak cek. Saya pun terpelik dia, aku cek. Hang buat semua betul, tapi tak betul. Kan? Itu yang susah. Jadi kalau orang yang meminta sesuatu jawatan itu berkelayakan, boleh? Tapi kena tengok juga, ada tak akhlak Islam, amanah atau tidak. Jangan borong semua tak boleh, kan? Baik. Yang ketiga adil itu juga ialah menghukum, ya, mengenakan hukuman ke atas pesalah setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya. Jangan lebih, jangan kurang, setimpal. Kadang-kadang juga tengok, macam mana kita boleh kata undang-undang Allah zalim, undang-undang manusia baik? Seorang Cina 5 tahun sudah sebelum pilihan raya 2008, saya ingat lagi, kerana dia memiliki, tuan-tuan dan perempuan, sepucuk revolver, pistol dan 6 butir peluru, sedangkan rekod jenayah belum ada. Dia belum pernah belum pernah melakukan sebarang jenayah. Hakim menjatuhkan hukuman, tuan-tuan, 17 tahun. Siapa undang-undang Islam buat tak mau? Apa undang-undang baik? Dia ada pistol, memang kita di Malaysia tak boleh. Yang dibenarkan ialah pistol air. Saya boleh, kan? Pistol kecil tak boleh. 6 butir peluru, mula kena revolver 12 tahun. 6 butir peluru tambah 5, 17 tahun rekod dalam penjara, sedangkan belum melakukan sebarang jenayah. Adil? Kita tanya balik. Kita tanyalah di antara kapasing lah, kan? Kalau dia rasa undang-undang Islam tak sesuai, kan, kita kena adil undang-undang. Dia lah. Lepas tu saya kata, kadang-kadang kita ada peluang duduk dengan mereka ni, kena tanya soalan pelik-pelik sikit, kan? Kita buat contoh tadi, pencuri, Islam potong tangan. Itu tengok juga siapa dia mencuri, apa yang dia curi, kan? Kita bagi hujah-hujah kita. Mana lebih baik? Dia mengikut dalam penjara 3 tahun, rakyat tangguh, makan minum dia 10,800 dengan ambil sebilah kapak RM25. Buh tangannya, putih hipi, balik kampung orang. Bagi dia fikir. Kalau kapal sing tak terima, tak apa, sebab dia nama kapal sing. Tapi law dia pun tak parah. Ni yang tak terima ni orang Islam. Itu yang saya sebut di Bandar Sangri. Itu yang saya sebut tadi apa, Napoleon Bonaparte dan juga apa yang disebut oleh Blackstone. Tak malu tu.
Sampai ada di kalangan kita merasakan undang-undang tidak sesuai. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, kita kena kembali pada undang-undang Allah. Kemudian dia sambung lagi pada ayat itu, dan tidak syak wasangka lagi bahawa dia akan khusyuk dan insaf ketika mendengar ayat-ayat Quran dibacakan. Ada mana kita nak sebut umuman? Ada riwayat menyebut nama dia Abdullah Al-Mubarak. Mungkin Fudail bin Iyad ke Abdullah Mubarak. Abdullah Mubarak kalau tak silap dia. Ceramah aku pula tu. Aku tengok muka handsome macam kenal. Dia tengok muka aku. Tak apalah. Dia ceramah tak menak kan ni. Di ni. Jauh sikit lah kalau tuan-tuan nak pergi. Di Kampung Tiang, Thailand. Nah, ceramah Cik Bubat dengan Ustaz Shroy. Malam esok Dewan Hajiman Kampung Tiang Thailand, Lunas. Apa dengar Cik Bubat? Saya tak pernah dengar dia. Ni kali pertama saya berganding dengan dia. Baik. Pada jam 9 malam esok lah tuan-tuan, Dewan Hajiman, saya pun tak tahu nak pergi ke mana, sebelah highway BKE. Kalau nak Cik Bubat cari lomba nak berlalu lah. Baik, kembali pada tadi. Saya nak ibu apa tu? Rencak dia lah. Apa dia ni? Tak ingat? Tak ingat. Saudara sebut lah, dia tak ingat. Baca Abu Nawas lah. Abu Nawas ni, dia ni belagak pandai. Pernah dengar cerita Abu Nawas? Mai nak cerita malam ni untuk mengakhiri kuliah kita nak cerita Abu Nawas. Dia ni, dia tunjuk dia alim pandai. Tentang pandai semua naik. Boleh, tak ada masalah. Dia pun naik ceramah jadi. Pak bagi salam, dia tanya, tuan-tuan dan puan-puan, tahukah apa yang saya nak berceramah pada malam ini? Tak tahu. Orang jawab, dah tak tahu kena buat apa gambar dia. Dia pun turun. Loh, orang kampung saya sama-sama dah lah tu. Dah hampir nak kan. Minggu depan berjumpa mengarut dah. Tak ada apa-apa nak. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah apa yang saya nak ceramah pada malam ini? Tahu. Dah tahu nak abang apa? Pak Haji Damat kata Abu Nawas, lah kali ni mamu orang kampung kenal dia. Kita panggil dia ceramah lagi. Satu kumpulan kata tahu, satu kumpulan kata tak tahu. Mampu saja. Dia pun nak. Tuan-tuan dan perempuan, tahukah apa yang saya nak ceramah? Satu kumpulan kata tahu, satu kumpulan kata tak tahu. Oleh kerana ada yang tahu, menjadi kewajipan orang tahu bagi tahu kalau orang tak tahu. Gelak semua dah. Cerita Abu Nawas. Sebenarnya dia tak hati sama. Kan? Betul tuan-tuan. Bukan semua orang boleh bersama. Kadang ilmu dia mengatasi ilmu-ilmu kami. Tapi public speaking adalah kurniaan Allah. Nak boleh cakap depan orang ni adalah kurniaan Allah. Dia ambil masa juga. Kita nak hilang gugu. Walaupun saya khutbah setiap Jumaat, tapi naik mula tu dia ketak tu tak boleh habis juga. Kan? Tapi bila nampak muka umno, semangat. Tak mampu dah hang aku ni. Kan? Memang tak. Kuliah pun sabar, lama pun sabar. Tapi ini adalah kurniaan Allah. Sebab tu saya melazimkan baca Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita tawaduk dengan Allah. Kalau Allah tak bagi petunjuk, Allah tak bagi pimpinan, kita tak mampu. Baik. Jadi kita bagi hadis kerat apa dia ni. Tidak ada syak wasangka lagi bahawa dia akan khusyuk dan insaf ketika mendengar ayat-ayat Quran dibacakan. Kalau tak salah saya, insan ini bernama Abdullah Mubarak tuan-tuan. Bukan, minta maaf, Fudail bin Iyad. Dia ni hobi dia coding. Tahu coding? Mengenal. Jadi dia ni cukup minat seorang wanita. Jadi
dalam ketika dia duk panjat nak pergi mengenak perempuan tu, jiran sebelah rumah perempuan tu baca ayat Quran. Saya tak ingat ayat tu, ayat ke-16 dalam surah Hadid, surah 57 ayat 16, yang bermaksud belum sampai masakah lagi untuk orang-orang beriman tunduk dan khusyuk kepada peringatan Allah. Dia dengar ayat itu, dia dapat kesedaran, dapat hidayah. Tak jadi dia nak panjat, dia pun turun balik. Dia ubahlah sikap hidup dia, dia menjelajah, dia menuntut ilmu, akhirnya menjadi salah seorang yang ulama yang terkenal, Fudail bin Iyad. Jadi manusia-manusia ni patutnya macam tu. Bila dengar ayat-ayat Quran, sekadar khusyuk insan. Nah, apa yang pernah kita lakukan dulu di atas kejahilan kita, kan? Kita rasa insan, menyesal, kita tak mau ulang. Tapi kalau dengar ayat Quran pun tak ada apa. Dengar orang baca ayat Quran kata tak betul pula, payah. Yang tu payah, kan? Banyak tuan-tuan, kita dah lalui dah. Dalam kuliah kita dia diam, tak itu pula mengarutnya ustaz. Baca sikit ayat Quran, sikit ayat Quran. Jadi orang macam ni tak maaf. Itu pulanglah pada dia penilaiannya, dan penilaian Allah Subhanahu Wa Taala tak ada apa yang kita sampaikan. Jadi kesimpulannya dalam peringkat yang sikit ni 3 baris malam ni, cerita dia keadilan, berkisar kepada keadilan. Orang yang adil ni dia akan melakukan segala-galanya mengikut ketetapan Allah. Dan jadi saya nak sudahi dengan surah Sabah ayat 15. Salah satu sifat sebuah negara yang berkah ialah adil. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Negeri yang baik atau negeri yang diberkati oleh Allah, di antara sifat-sifatnya ialah adil. Berlaku adil pada semua, terhadap semua rakyat. Tak kira apa bangsa, apa agama. Inilah negara yang berkat. Begitu juga makmur, kemakmuran yang dinikmati oleh seluruh rakyat. Kemudian aman. Keamanan tak akan wujud selama mana, lagi mana UMNO Barisan Nasional Perintah. Perasaan kita pun bimbang, jiwa kita pun tak tenteram. Kerana apa? Macam-macam benda sedang berlaku. Nak aman, hidup dalam sebuah negara yang aman, kita kena merujuk An-Nur ayat 55. Kita hendaklah meletakkan orang beriman dan beramal soleh sebagai pemimpin, maka wujudlah keamanan. Yang keempat, sifat sebuah negara yang diberkati ialah yang menyuruh yang makruf, mencegah yang mungkar. Di bawah pimpinan UMNO Barisan Nasional, menyuruh yang mungkar, mencegah yang makruf. Saya yakin tuan-tuan, kalau mereka tawan semula Selangor, hari ni mereka menang, malam ni Isyah menang, esok semua negeri roboh. Dia ambil hadis-hadis, percayanya tuan-tuan, Allah ni dia cukup belabah. Kita mana pun orang ramai, kuliah subuh saya baru ni, saya tak percaya satu sah dekat tengah 200 orang, 150. Semayang subuh pagi tu saya ingat kat 3 tahun. Dulu masjid tu sunyi sepi, masjid Kelang, depan hospital Kelang kali pertama. Tapi hari tu saya, pagi tu saya angin macam mana tu, saat aku godam semua. Lepas aku pantang, saya ada orang duduk sembang. Saya pun geram, banyak cucuk pagi tu. Tapi saya tengok segitu, tiap-tiap malam ngaji. Saya kata dulu masa UMNO pegang dia, tak ada dia kata. Masa UMNO pegang ada apa? Tu baca Yasin, minum ayat Yasin. Minum ayat Yasin, Pak dia sama 1000 galen. Bengong sampai kelah. Kan? Itulah kerja mereka. Tak dengar? Tapi berbeza tuan-tuan ini. Tuan-tuan pergi ke mana-mana. Kan? Berbeza. Kita syukur Allah bagi peluang kita untuk dakwah. Tapi kalau kita nak kekalkan sebuah negara yang diberkati oleh Allah, ni sifat-sifat. Tak ada halangan. Kan? Mereka pun boleh bawa ustaz-ustaz mereka masuk TV. Ustaz mereka tak berani nak ngajar. Pasal orang-orang pandai patau suka tanya soalan pelik-pelik. Kan? Ustaz mereka kalau main tuan-tuan tisu 3 gulung. 3 gulung. Perlu. Bercerau.
Ambil kencing mana? Kan? Takut tengok orang pas banyak tengok tanya pelik-pelik mati aku. Lain-lain belum buat dulu. Kita tak heran. Kan? Takkan kita boleh jawab. Tak boleh jawab pun saya jawab. Tak ada susah. Wallahualam. Jawab ke? Lebih kurang pun awal heran. Jadi tandakan ini dulu. Jadi tuan-tuan pembesaran masjid kita sedang berjalan. Jadi saya dipahamkan maknanya sebelum Ramadan, no? InsyaAllah. Jadi kalau Ramadan tak ada siap, tuan-tuan, tak boleh ramai-ramai macam tu dulu. Kan? Jadi saya pun nak jalan juga. Apa nama? Tafis Mutmainah. Jadi siapa-siapa nak wakaf, niatkan pergilah sikit sebanyak. Tak banyaklah, nak cari 200,000 lagi daripada jumlah 400,000. Dalam 4 bulan saya dapat kumpul 200,000 dengan izin Allah. Syukurlah. Dalam 4 bulan kan senang tuan-tuan nak pergilah ni. Tapi di antara tempat yang selalu bagi, hak tak jemu-jemu bagi, Masjid Batu. Dan hak tak jemu-jemu minta, aku minta tak habis. Ada malam ni ada VCD terbaru saya. Kalau tuan-tuan nak tengok khutbah Jumaat, yang mana semua ni dibuat oleh pelajar Tafis Mutmainah. Dia punya VCD covernya, tuan-tuan tengoklah. Sebab kami ada satu subjek, satu mata pelajaran, iaitu IT. Ini hasil IT yang kita ajak. Dia pun boleh buat sendiri proses. Jadi ni pandai lah. Tapi kami lagi pandai pada dia. Pasal dia gambar dia muka saya tak handsome, dia pun buat handsome semua. Ini insyaAllah tuan-tuan tengoklah. Ada lebih kurang 450 peti tu RM3 lah. Yang ni ekonomi sekolah. Saya tak ambil keuntungan. Bahkan saya bagi kat budak yang belum buat tu, dan juga seorang pekerja yang buat tu lah. Betul-betul nak siap kan. Jadi kita sudah baca tasbih kafarah wal asr.